Menyuik tak jaga lepu nyantanyo seluruh kejahatan kata jaga haruli. Asal kontrol lepu apa kap dap lak. Pu kap nyan. Kap al kabu huwal batnu. Kap peruwet paju ya jaga paju pu yang ru na kap. Bek takap yang harum tadi. Jaga kap nanti perut bek pasau makanan haram atau yang haram-haramnya you jaga. Yang kedua zap faraj nya you jaga. Wal lak lidah lek-lek ke lagi buat tak pegabah jaga lepunya ke pegah ngenyan kaget tengok dah jaga fahadhi syahwat asalas biha yahliku aktsarul khalqi. Maka ini selera yang tiga, dengannya selera yang tiga binasa kebanyakan makhluk. Rela hurung karena lebo, karena makanan perut, sehingga makanan yang haram olehnya pu lidah olehnya faraj. Lepunya sumber binasa manusia, lepunya kontrol aman. Makanan berhalal dengan cara-cara yang benar, bicara juga dengan cara-cara yang benar, jaga lidah betul, faraj juga dengan cara-cara yang benar, nyan selamat. Walidzalika istaghalna bizikri afatil lisan lamma faragna min zikri afati syahwatin al-batni wal farji. Dan karena demikian kami sibukkan dengan menyebut bala lidah manakala selesai kami daripada menyebut bala dua buah syahwat, selera perut dan farad. Atas selera perut dan farad kalau bahaya likut. Dah selesai je baru bergah tentang lidah ini, bala lidah. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nas al jannata. Dan sungguh ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pudanyang para Rasulullah, daripada sebahagian besar barang yang memasukkan akan manusia akan syurga. Penyebab manusianya je ke penghuni syurga. Yang pertama syurga manusianya sehingga menjadi sebab tamang dalam syurga. Pakan urut tamang dalam syurga ya. Sebab je yang teruk usyuru. Pegah dari Nabi. Faqala nakil Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan jeruh akhlak. Dengan Allah gad hubungan, beribadah, beramal. Olehnya dengan manusia gad akhlak. Nyo ke sumber dia ke penghuni syurga. Wapu tagai bupah. Dengan Allah pah, dengan urang bupah. Hai gad akhlak pah dengan urang. Pah dengan makhluk. Takwa pah dengan Allah.